Untuk slot yang pertama adalah slot di koperasi. Guru akan memberikan dua jenis soalan kepada murid untuk menjawab. Jadi, di dalam modul Find Me Mr. XY ini, murid-murid akan belajar tentang ukapan algebra. Untuk slot yang kedua adalah di foyer. Murid akan mengukur ketinggian pintu menggunakan pemboleh ubah X. Seterusnya, murid akan mengukur ketinggian pokok menggunakan pemboleh ubah Y. Yang ketiga, murid akan mengukur lebar logam dengan mewakilkannya dengan apa-apa huruf. Murid akan mengukur ketinggian murid menggunakan pemboleh ubah J. Kini kita akan ke slot library pula. Akan belajar mengira berapakah bilangan buku di atas rak A. Murid juga akan mengira berapakah bilangan buku setiap seorang jika dibahagikan kepada dua orang murid untuk disusun sama rata. Tekan button next untuk menjawab soalan yang seterusnya dan tekan juga button next untuk mendapatkan jawapan. Setiap jawapan diberikan di setiap hujung soalan. Seterusnya, kita akan berubah ke sesi fit, iaitu aktiviti berkumpulan. Bagi slot aktiviti berkumpulan, mereka murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan 1 dan 2 akan menjawab soalan 1, manakala kumpulan 3 dan 4 akan menjawab soalan 2. Seterusnya, bagi kumpulan yang menang akan menjawab soalan 3 sebagai penentu kemenangan.
Terusnya, tekan button exit untuk ke sesi penutup.